Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب عيسى رب إبراهيم ويا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. أكرمنا بالفهم والحفظ والعقل وارزقنا العلم والحكمة وألبسنا لباس التقوى. يا قاضي الحاجات اقض حاجتنا وأكرمنا بأنواع الخيرات بحفظك على جميع خلقك. يا قريبا غير بعيد أعطنا جميع ما سألناك وزدنا من فضلك الواسع إنا إليك راغب أنت ذو فضل عظيم. واغفر لنا ولوالدينا للمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, tuan pengurusi dan kuasa kaum muslimin rahimahumullah. Alhamdulillah pada malam ni dapat kita bertemu lagi dan insya-Allah kita akan sambung pada bacaan hadis yang ke-34. Hadis yang 34 yang kita telah membincang sedikit pada pertemuan kita bulan yang lepas adalah berkenaan dengan barang siapa yang ada terkumpul padanya 4 perkara, sempurnalah Islamnya. Itu hadis yang kita baca, kita ingat kan? Yang kita lepas, maka itu hadis yang kita akan baca. Ialah barang siapa yang terkumpul padanya 4 perkara tersebut, sempurnalah Islamnya, walaupun dirinya itu penuh dengan dosa daripada atas sampai ke bawah. Pada dia 4 perkara itu, yang pertama as-sidqu, dia orang yang benar, bersifat benar. Artinya benar ini dia tak cakap nipu. Kalau dia pernah cakap nipu, maka dia akan pi mohon maaf. Yang kedua asyukru, yang keduanya dia orang yang sangat bersyukur, sentiasa syukur dengan nikmat Allah Ta'ala, sama ada kecil ataupun besar, sentiasa syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita kenalkan nikmat Allah Ta'ala pada kita tak terhingga banyaknya, banyak sangat. Kita terkira dan kita dapat duit banyak, harta banyak, orang syukur, itu pun kita lupa. Sedangkan Allah Ta'ala bagi pada kita lain pada tu pun, maka patut kita bersyukur. Sebab apa? Kita tak boleh kita nak kita nikmat Allah yang begitu banyak, nikmat kita boleh bernyawa ni, boleh bernyawa, boleh melihat apa semua ni, nikmat Allah bagi pada kita. Syukur banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tak kenal syukur ni, dia akan datang bersifat tomak, sifat tomak. Sebab tu kita kena datang syukur. Ini hadis Nabi sebut dalam hadis sahih, dalam kitab Sahihin, hadis sahih, yang mana dalam hadis sahih dikatakan Bukhari ataupun Muslim. Ketika Allah Ta'ala nak menguji 3 orang puak Bani Israel, 3 orang Bani Israel. Ini cerita orang lama dulu lah, Bani Israel. Satu, dia kena penyakit sopak, kalau dia sopak lah, penyakit sopak, penyakit orang panggil penyakit belang, penyakit itu dia tak elok, kulit tak elok. Zaman dulu kalau dah penyakit itu, artinya orang sisik lah. Dia tak berapa nak gaul, sebab dia tak cantik, Yang keduanya, seorang itu kena penyakit botak kepala. Kalau botak, dulu bila orang botak kepala ni, rambut tak ada, dia kira macam air. Kalau kita sekarang ni umur botak duit banyak,
Itu sekarang ni. Tak percaya tiba tengok hak awal tengok besar-besar kan, motor hak besar-besar tu. Buka-buka helmet, botak kepala. Banyak apa? Dulu botak kepala kan, hati kepala licin tu, dia ada penyakit dia penyakit bubui. Kan? Dulu ni katalah orang saya panggil penyakit bubui. Kepala ni memang tak naik rambutnya. Kan? Itu kira air. Tunggulah, tak tahu. Yang ketiganya ialah buta. Kan, buta. Allah Ta'ala nak uji 3 orang ni. Yang pertama, Allah Ta'ala utuskan malaikat berupa orang pergi jumpa yang penyakit sopak. Yang sopak kan? Yang penyakit sopak tu kan dia putih hitam kan? Dia bukan penyakit apa, juzam lain. Batu baras, itu baras tu ialah penyakit sopak lah. Kalau juzam orang panggil penyakit apa? Kusta. Jadi malaikat yang rupa orang pun bila jumpa tak penyakit sopak ni, dia kata, kamu nak apa? Kata hak penyakit sopak ni, kalau boleh Allah Ta'ala tukarkan kulit aku yang bodoh ni jadi selawa-lawa kulit. Kan? Kelip mata tengok-tengok tu dia lawa kulit dia. Lawa lah. Ini bukan cerita bohong lah. Ini cerita sungguh. Ini hadis Nabi zaman dulu. Kemudian malaikat tu tanya, hatta apakah engkau yang engkau hatta nak suka? Kata hak dia ni, kata kalau boleh Allah kurniakan aku unta. Nak hak besar tu ni, unta. Kan? Tak apalah. Tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan pada dia unta betina yang bunting. Unta betina bunting. Bila unta betina bunting mudah beranak lah kan. Dia tak lama dia beranak lah. Kemudian malaikat hak rupa orang ni pun pergi jumpa orang yang botak kepala tu, kepala bubui tu. Dia kata, kamu nak apa? Kata dia, kalau boleh Allah kurniakan rambut yang cantik. Kan? Dia tak lama cantik rambut dia. Lawa lah. Dengan hitam kelipnya, dengan rambut lebat apa semua. Kan? Malaikat tu tanya, hatta apa yang kau nak? Kalau boleh Allah kurniakan aku lembu. Rendah sikit kan? Tadi unta, ni lembu. Lembu pula Allah bagikan pada dia lembu yang bunting. Buntingnya yang dah bunting. Kemudian malaikat orang ni pergi jumpa lelaki yang ketiga yang buta. Kamu nak apa? Kata lelaki yang buta ni, kalau boleh Allah kurniakan kembalikan mataku supaya aku dapat melihat nikmat Allah Ta'ala. Okay. Kemudian tu tak tu, maka malaikat tu sapu lah kan? Dah sapu, celek tu. Cantik. Ya. Kemudian kamu harta apa yang kamu nak? Kata dia kambing. Kambing pun cukup dah. Kata hak buta ni kan, kambing. Maka Allah kurniakan pada dia seekor kambing betina yang bunting. Ya kan? Lama ni kan, duduklah 20-30 tahun. Kemudian masing-masing ada lembah dah untuk ekor satu tempat yang khas. Ini lembah penuh dengan unta-unta. Ini pula penuh dengan lembu-lembu. Ini pula lembah yang penuh dengan kambing-kambing. Masing-masing kaya. Hak sopak pun dah kaya jadi toki unta. Hak yang rambut tak ada tadi pun dah kaya di toki lembu. Dan hak unta tu pun yang dah celek elok lah di toki kambing. Masing-masing satu lembah kaya lah mereka. Inilah Allah nak uji. Maka Allah Ta'ala datangkan malaikat tadi juga. Malaikat rupa orang tapi buat rupa fakir miskin. Buat rupa fakir miskin, pakaian koyak-koyak. Pertama pergi jumpa siapa? Hak mikir sopak tadi. Hak dia minta unta. Jadi malaikat ni pun bila jumpa, bolehkah aku nak bagikan aku seekor unta? Kerana aku ni terputus ketika aku bermusafir. Aku putus dengan itu dengan pada pasir. Aku nak minta seekor boleh tak? Apa kata hak si sopak?
Aku ni keperluan hajat banyak. Dia kata, dia mula nipu lah. Aku banyak dah. Seorang tu minta, seorang ni minta. Dia mula tipu tu. Hati-hati orang lagi Tiba-tiba hang pula main minta. Macam nak minta ni, aku tak bagi ni kata si sopak ni. Kemudian kata malaikat hak rupa orang miskin ni, dia kata apa? Aku rasa cukup aku kenal hang. Ni bahasa Kedah saya buat lah. Tapi bukan bahasa tu, tapi bahasa Arab lah. Tapi cara mula faham begitu lah. Rasanya aku kenal hang dulu ni. Bukankah hang dulu jadi sopak kan? Orang miskin. Tengok ada orang juga macam ni yang sopak ni kan. Tengoklah ni unta ni aku mewarisi daripada bapa aku dulu. Tu kata begitu. Kan? Dia kata aku mewarisi daripada bapa aku dulu. Dia tipu malaikat tu. Dia kata tu malaikat. Malaikat yang sama hak jumpa dia awal dulu, tapi hak yang kedua ni berupa dengan orang miskin. Maka kata malaikat ni, dia kata, kalaulah kamu penipu, Allah akan kembalikan balik pada yang asal. Kemudian malaikat ni pun pergi jumpa hak yang kedua tadi, hak yang kepala kotak tadi, yang penuh lemah dia dengan lembu. Lepas tu juga dah dia minta, bolehkah aku ni nak minta seekor lembu, nak teruskan perjalanan aku kerana aku putus bekalan. Maka dia kata aku pun hajat banyak, orang minta sana minta ni rasanya tak dapat kot. Dia tak dapat. Kata hak ni, bukankah aku kenal hang dulu ni, rasanya dulu hang miskin ke? Jangan, aku kaya. Lembu-lembu aku ni aku dapat balik buat dia, aku sangka daripada mak bapak aku dulu. Kalau kamu penipu, akan kembali balik pada asal. Kemudian malaikat ni pergi pula yang ketiga, hak buta tadi. Maka dia minta, bolehkah aku nak minta sikit lagi? Apa kata hak si buta? Ambillah yang terbaik kambing-kambing aku yang ada ni. Kata yang ketiga, ambillah. Mana yang terbaik, sila ambil. Ini bukan milik aku, Allah telah pinjamkan aku sementara sahaja. Nampak tak? Bukan hak aku. Aku dulu aku orang buta. Aku miskin. Allah kurniakan nikmat kepada aku. Maka siapa-siapa nak ambil, silakan. Apa kata malaikat ni? Maka engkau diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kekallah engkau di atas nikmat tersebut. Kenapa? Sebab syukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan dua kawan engkau, dua kawan kamu tu, yang hasil sopak dengan hasil bebat kepala tu, Allah kembalikan kepada rupa yang miskin. Sebab apa? Sebab tak syukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis sahih. Sebab tu kita kena syukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur banyak. Syukur macam mana? Sentiasa kita ingat pada Allah dan sentiasa kita tunai segala hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam syukur. Okey. Itu di antara itu yang kedua kan. Dan yang ketiganya wal haya. Apa haya? Malu. Malu. Sekarang ni tak ada malu dah. Malu macam mana? Malu nak buat maksiat. Bila kita buat maksiat pada Allah, malunya aku. Sebab apa? Akhirat besok Allah pamerkan apa yang aku buat itu depan banyak ramai. Aku malu ya Allah. Bertaubat banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak akan buatkan kemaksiatan. Sebab apa? Malu kepada Allah. Orang malu dengan Allah Ta'ala ni, sehingga kan aurat diri pun dia tak tengok. Aurat diri dia. Apa salahnya nak diri pada seorang pun tak ada malu. Dan yang keempatnya husnul khuluq, baik budi pekertinya. Kan perangai dia elok. Ini 4 perkara ni, maka sempurnalah Islamnya. Walaupun dosa dia start daripada ujung rambut sampai ujung kaki, Allah hapuskan. Itu matan hadis ni. Okey, kita tengok. Okey, ada cerita kan, ada hikayat, ada cerita. Sambung. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darainil amin. Hukiya, diceritakan anna Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhu. Ja'far At-Tayyar ni sepupu baginda Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Dia abang pada Sayyidina Ali. Dia syahid di medan Mu'tah. Kan? Perang Mu'tah. Nabi kita tak pun bagi 3 orang isyarat. Kan? Isyarat untuk sebagai panglima perang. Yang pertama ialah Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Anak angkat Nabi. Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi. Kan? Dia bukan sebab apa nama angkat, sebab dia ni orang Habsyah tu, orang kulit tak lawa, orang hitam. Kemudian dia tengah duduk menjaga dengan pak dia, tiba-tiba ada perampok, biasalah dia curi orang. Dulu dia curi orang. Dia curi orang, maka dijual, dapat duit. Maka Zaid bin Harisah ni dicuri, dia jual di Mekah. Kan? Dijual di Mekah. Apabila dijual, maka pembesar Mekah belilah. Beli. Bila beli itu, maka dapat Nabi kita kahwin dengan Sayyidah Khadijah. Maka rupa-rupanya yang beli itu ialah daripada Sayyidah Khadijah. Maka jadi Nabi kita kan anak angkat Nabi. Ini bukan anak susu lah, anak angkat lain. Kita ada pernah kita kecil, bila kecil yang belum anak tadi ni bersampai 2 tahun, kemudian kita susukan pada kita orang anak susuan. Anak susuan macam anak kita sendiri. Adapun anak angkat kita belah semata-mata, tetapi kita tak menyusu, dia jadi macam orang biasa. Kan? Aurat kita kena jaga. Itu orang panggil anak angkat. Jadi Zaid bin Harisah ni anak angkat baginda Rasul. Itu pertama. Yang kedua, Nabi utuskan Ja'far bin Abu Talib. Ni sepupu Nabi. Sepupu Nabi sebagai panglima perang. Yang ketiga adalah Allah bin Rawahah. Yang ketiga, Allah bin Rawahah. Ini sahabat-sahabat hebat belakang ni. Artinya kalaulah panglima yang pertama tu kalau syahid, maka diganti yang kedua. Yang kedua syahid, ganti yang ketiga. Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni Nabi kita hadapi. Kan? Nabi kita hadapi. Nabi hanya putuskan sahabat-sahabat saja. 3 pernah perang. Termasuklah yang pergi itulah Khalid Al-Walid. Tapi dia tak dilantik sebagai panglima perang. Tak dilantik. Nabi sebutkan 3. Perang punya perang. Yang pertama, perang panji Islam ialah Zaid bin Harisah. Kan? Tiba-tiba dia korban syahid. Diganti dengan Ja'far bin Abu Talib. Dia pegang bendera Islam tu, tiba-tiba dia pun gugur syahid juga. Ganti yang ketiga Allah bin Rawahah, pun sepatu juga. Kan? 3 syahid semua. Jadi oleh kerana Nabi sebut 3 kan? Yang mesti 3 panglima perang kan? Kemudian bersyarat orang tentera Islam ni, bersyarat punya nak latih apa ni? Dengan 3 panglima perang dah syahid maka orang ramai pelantik Khalid Al-Walid. Kan? Asadullah, Khalid Asadullah. Sehingga Allah Ta'ala akhirnya dapat menangan. Sebab apa? Khalid Al-Walid ni dia bijaklah peperangan. Okey. Anna Ja'far At-Tayyar radhiyallahu an. Ja'far At-Tayyar digelar sebab At-Tayyar, maksudnya Ja'far bin Muttalib. Ja'far Abi Talib, tapi disebut Ja'far At-Tayyar. Ja'far burung. Kan? Ja'far burung. Radhiyallahu an. Bi barakati sidqihi wa adami kadhbihi fi jami'i umuri. Dengan keberkatan benarnya, dia tak mencakap bohong, dan keadaan dustanya sepanjang umurnya. Tu Ja'far Abu Talib ni sepanjang umurnya dia sentiasa sikap dia benar. Lagi pula dia tak pernah cakap bohong, dia tak pernah dusta. Lama qutila, tak kala mana dia mati syahid, dibunuh perang Mu'tah. Orang syahid ni pahala dia hebat. Pahala dia antara pahala yang cukup hebat. Orang syahid ni. Sehingga kan orang mati syahid ni dia antara orang yang dibagi syafaat. Jadi kita baca pada Sabtu ni Sabtu ni antara syafaat uzma ialah syafaat baginda Rasul. Lepas tu, lepas selesai Nabi kita bersyafaat, barulah dapat syafaat-syafaat. Antaranya yang syafaatnya ialah orang mati syahid. Kan? Orang mati syahid. Ni syafaat banyak mana dia nak bagi. Keluarga dia bagi syafaat. Apa syafaat? Kita mati rayuan. Kan? Rayuan.
Jadi akhirat besok dia ada tu benda tu. Okey. Lamma qutila, tak kala mana ketika dia mati syahid, ja'alallahu ta'ala lahu janahain. Allah Ta'ala jadikan ke Ja'far bin At-Tayyib ni janahain, dua sayap. Dua sayap. Sebab dia, pasal apa dua sayap dia? Sebab waktu perang, tangan dia kena pulung, kena potong. Kan, musuh potong tangan dia, hak kanan ni, hak dia pegang bendera tu, kan, dengan kanan, putih. Bila putih dengan kanan, maka dia sambat dengan tangan kiri. Faham kan? Sambat tengah ni dia pegang ni. Sebab ni bendera Islam ni jatuh sahaja bendera tu kalah lah. Kan? Jadi nak tengok semangatnya apa ni Islam tu, maka kena ada bendera tu. Kan? Maka disambat dengan kiri. Maka musuh main belakang, pancung pula, kan? Potong tangan kiri dia, terputih. Maka dia kepik gitu. Oh, kan? Dia kepik bendera tu dengan ni lengan dia ni, tangan putih ni. Kan? Tengah-tengah dia kepik tu lah. Maka tiba-tiba main musuh pam bagi tengah, kan? Tombak ataupun pedang habis dia. Maka akhirnya disambang oleh Allah Darwaha. Jadi bab tu kata Allah Ta'ala jadikan dua sayap. Artinya tangan kudung dia tu hak dipotong tu, maka Allah tumbuhkan dua sayap. Akhdaraini, yang mana sayap tu hak tumbuh dua sayap di kanan dia tu, kan? Dengan kanan kiri tu, sayap tu warna hijau. Kan? Sayap tu warna hijau. Muwasyahaini bidurri wal yaqut, yang mana dahlah sayap tu warna hijau, bertatahkan dengan mutiara yakut. Oh, dia ada mutiara rupanya. Sayap tu, kan, berwarna hijau, lagi pula bertatahkan mutiara cukup cantik. Tu dia, tu Ja'far bin Abu Talib. Yatiru bihima ma'al malaikah, yang mana Allah jadikan tumbuh dua sayapnya untuk dia. Tangan dia terpotong tu, kan, sayapnya warna hijau, bertatahkan permata ibu ini, berterbanglah dengannya bersama malaikat. Allahu Akbar. Terbang. Di syurga. Lepas tu orang mati syahid dia tak mati, kan? Orang mati syahid dia tak mati. Allah rezekikan kepadanya. Ini dalil dia. Ya, jadi Ja'far bin Abu Talib ni dia terbang bersama malaikat dalam syurga. Terbang nak pergi mana? Cantiknya, kan? Masuk syurga, terbang sana, terbang sini, terbang di mana-mana terbang. Oh, tu Ja'far. Sekarang kan? Ya, jadi bila keadaan begitu, tu katanya, kan? Dan kadang Allah Ta'ala bagi kelebihan pada para sahabat Nabi ini, dan Nabi kita dapat lihat sendiri. Antaranya ialah Bilal bin Rabah ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Ya, Nabi dengar tapak kasut itu perempuan. Nabi cam ni tapak kaki dia bincang. Saya tanya siapa ni? Ya, Bilal bin Rabah. Walaupun dia masih ada di dunia masih ada lagi, tapi tapak kaki dia dah ada di syurga. Allah, hebatnya sahabat-sahabat Nabi. Hebat, no? Macam ni. Ya, ni macam ni, ya. Jadi Allah jadikan pada Ja'far bin At-Tayyib, Ja'far bin Talib ni ialah sayap bertatahkan mutiara, kemudian pula terbang dengan malaikat di syurga. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu hari Nabi tanya kepada Ja'far bin Talib. Sama ada tanya ini, sama ada Nabi bermimpi, ataupun Nabi tanya sungguh seperti Nabi kita Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam. Dia tak sebut pula. Tanya Ja'far tu, ya Ja'far Tayyar, wahai Ja'far, ya bana Abi Talib, wahai anak Abu Talib. Sebab Ja'far bin Abu Talib, ya, yang sepupu Nabi lah, sepupu Nabi. Bi ayyi amalin balaghta hal karamah, ai apakah karamat sampai kerani ni? Apakah karamah kamu masa hidup di dunia sampai Allah Ta'ala tumbuhkan sayap kamu yang hijau, bertatahkan dengan permata, terbang dengan para malaikat dalam syurga ni? Apakah karamat kamu? Kamu buat apakah amalan masa di dunia? Oh,
Nabi tanya, Ja'far bin Abu Talib, hebatnya, dah di syurga lah. Kan? Di syurga lah tu. Faqala, maka berkata Ja'far, la adri, aku tak tahu ya Rasulullah, apakah amalan aku buat. Kan? Begitu Nabi kita pun ditanya, bila Abi Rabah, apakah amalan kamu? Dia kata, wallahu a'lam, apa yang diajak itu yang aku buat. Ya, kan? Bila Abi Rabah. Sebab satu karamah, kelebihan hebat lah. Kan? Jadi bila duduk di dunia lagi tapi tapak kaki duduk di syurga lah. Tu dah ditanya, apakah amalan kamu? Dan kan tak tahu, tak tahu apa amalan, tak tahu apa. Tetapi seingat akunya, setiap lepas sembahyang ambil wudu saja, aku sembahyang sunat 2 rakaat. Sunat wudu. Aku tak tinggal benda tersebut. Kan? Lepas ambil wudu, sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas tu ambil wudu saja, sembahyang sunat 2 rakaat. Kita tak buat. Kita tak buat sebab apa? Nak buat tak rawatib pun amboi besar payah. Tu rawatib tu. Tambah sunat wudu pakai tak masuk lah. Lepas tu sunat wudu. Sedangkan kita kelebihannya. Itu antaranya. Dan sentiasalah aku bersuci. Bila ada apa? Sentiasa bersuci. Maksud kata apa? Sentiasa berwudu. Kita ni juga ketuk semua, kan? Ketuk berak kencing, ketuk berak kencing. Kenapa? Sebab makan banyak. Itu cerita dia, kan? Perut penuh semua dengan makanan. Lepas tu main angin. Lepas tu dia nak berak, lepas berak kencing pula. Jadi hanya berwuduk ketika nak sembahyang. Tu pun tak ada. Kalau boleh terima dengan baca panjang-panjang, kenapa? Ni aku nak kencing ni. Tak ada. Perut penuh dengan makanan. Ya, bayangkanlah sahabat-sahabat Nabi ni adalah bila Allah sentiasa dalam suci dia. Allahu Akbar. Okey, tengok. Jadi Ja'far Abu Talib pun dia kata, tak tahu juga apa maknanya. Illa melainkan anni imtana'tu an salasati asya'a fi halatil kufri wal Islam. Hanya aku ni ya Rasulullah, ketika mana sama ada aku ketika masih kafir, kan, ketika jahiliah lah ni, ketika jahiliah artinya tak masuk Islam lagi, dan ketika Islam aku tegakkan jadi 3 perkara yang aku tak buat. 3 perkara ni aku pastikan aku tak akan buat. Itu saja. Sama ada sebelum aku masuk Islam ataupun ketika Islam. 3 perkara ni aku pastikan aku tak buat. Tu Ja'far kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hiya?" Apakah itu? Nabi ingin tahu. Apakah benar tu yang 3 perkara ni ketika hang tak Islam pun hang tak buat? Apakah hang Islam memang tak buat dah benda ni? Apa 3 tu? Qala, berkata Ja'far, "Ma kadzabtu." Aku tak akan cakap bohong sama sekali. Tu dia. Satu, no? Dia tak akan berdusta sama sekali. Kita lah ni kan cakap bohong sokmo, kan? Cakap bohong. Ahli politik je ahli politik ya. Kan? Bohong betul kan? Kata nak bagi nu, duk tunggulah kita tak bagi-bagi pun. Tapi janji ni kan tak ada Allah dah. Jadi bohong. Kan? Buat macam mana? Sehingga macam bohong punya bohong asalnya orang percaya juga. Dia bohong, tapi dia bohong banyak sangat, asalnya orang percaya apa? Tak tahu dia buat macam mana, kita tak tahu lah. Magic kot asalnya. Tapi bohong lah. Tapi kata Ja'far, aku tak pastikan ni, aku tak akan bohong. Cakap kita. Yang kedua, mazanah itu, aku pastikan diri aku tak akan berzina. Sebab berzina ni zaman jahiliah biasa. Zaman jahiliah sebelum Islam, berzina ni biasa. Kan berzina. Sehingga akan paling teruk sekali apabila seorang ibu, seorang perempuan yang dinikahi oleh bapaknya, dan dia tu ialah masih anak orang panggil apa? Masih lawa, masih budak lah kot kan. Orang panggil mak tiri. Kalau lah pak tiri dia ni, pak dia meninggal, tinggal mak tiri dia, boleh ambil. Kata teruk tu, teruk lah. Dia boleh ambil mak tiri dia tu sebagai bini lah. Sebab apa? Lawa. Jadi kita datang, haram benda tersebut. Tak boleh, haram.
Walaupun mak tiri kita itu lebih muda daripada kita. Kita dah umur 50, mak tiri kita baru 40, pak kita dah umur 70. Kawan ni kan anak darah contohnya. Memanglah pak kita dah 70, dia tu ni kan mati kan. Tinggal dah mak tiri kita. Mak tiri kita masih muda dengan kita lagi. Itu tetap mak tiri kita. Kan? Jangan siapa duk ambil kan? Itu mak teri kita dan kita pun dengan dia boleh salam. Kan? Tak batal wuduk kita kata apa ni? Itu mak teri aku. Nampak tak? Bini apa aku ni? Okey, kan? Jadi pastikan kata Ja'far, aku pastikan aku takkan zina, wa ma sakartu, dan aku pastikan diriku aku tak akan mabuk. Kan? Zaman jahiliah ni mabuk ni biasa. Kan? Satu kemestian. Kan? Zaman jahiliah itu mabuk. Adapun Ja'far bin Abi Talib ketika kafir pun dia tak mabuk. Dia tak minum arak. Kan? Jadi kebanggaan orang Arab Quraisy dulu ialah minum arak. Kan? Minum arak sehingga kan arak itu ketika Islam mai pun dia belum diharamkan sepenuhnya lagi. Belum diharamkan sepenuh. Tapi sembahyang dah fardu dah. Sembahyang dah fardu dah. Tapi ada sahabat-sahabat ni yang masih mabuk sebab apa? Belum diharamkan sepenuh lagi. Tapi bila dia mabuk, dia minum-minum, dia main sembahyang, dia mabuk lah. Mabuk dah kan? Baca ni berapa rakaat dah ni kan? Baca ikut dan sebab mabuk. Kan? Kemudian mai tahap yang kedua, intinya kalau hampa nak minum, berendang biar lama sikit baru mai sembahyang. Nampak tak? Ya, kalau tidak tengah-tengah minum tiba-tiba masuk waktu pergi sembahyang, dia baca ikut dan nak kan baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tak habis-habis qul ya ayyuhal kafirun apa ayat. Ya tak habis-habis. Rupanya mabuk tengah sembahyang. Kan? Jadi diharamkan ketika mana apa boleh minum tapi jarak jauh dengan sembahyang sikit. Jadi harinya kalau katanya apa nak sembahyang Zuhur lagi kan, minum lepas sembahyang subuh lagi dan dia jadi normal balik. Normal balik. Tak apalah. Jadi tak apa boleh minum lagi. Kan? Jadi kira dah. Zuhur pukul berapa? 1:10 minit. Kita pukul 8 kita minum lah. Pergi kedai kopi je minum garak. Sebab apa? Dan kita nak dan dia hilang mabuk dia tu. Ya, itu jugalah waktu asar Zuhur fikir asar. Jadi dia pergi kerawai kot. Tapi masalahnya ini asar nak pergi maghrib. Boleh dah ni. Minum tegak, minum bercawan, maghrib dah masuk. Macam mana? Itu kan kelebuk tu. Kalau minum lepas bayang maghrib, insya' lagi cepat kan? Kan kelebuk tu. Jadi itu yang jadi baca keliru dengan rakaat pun tak tahu halal tu. Kan? Sebab kan? Jadi ambil masa. Oleh kerana macam tu keadaannya, tak boleh jadi. Gaduh rumah tangga lelaki bini sebab mabuk buat macam mana kan? Naik kereta langgar orang, mabuk dah tu. Kan? Mabuk lah. Sebab mabuk tadi ni jadi masalah. Maka akhirnya tahap yang ketiga diharamkan sepenuhnya. Kan? Tetapi pasal apa Islam datangkan dia berasal semacam tu? Kenapa tak haram sepenuh? Sebab dia makanan tradisi, minuman tradisi. Kan? Macam kita kopi kan? Kan? Tak kena kopi pening kepala, kena minum kopi. Kita tapi kita tak mabuk. Tapi ni arak ni dia minum tradisi. Okay? Dan minum saja naik garak macam singa dia tahu kan? Jangan siapa yang saya kenal. Jangan ya. Ustaz tu nak dah saya tak kenal. Kan? Cerita pasal macam mana kan? Jadinya oleh kerana begitu dia perharaman dia berasal-asal. Lepas satu last yang ketiga baru diharamkan sepenuhnya. Kan? Diharamkan sepenuhnya. Jadi sahabat-sahabat ni masing-masing di rumah satu tempayan. Bukan kata satu betul-betul ratok pun dah tempayan dia apa? Nak cerita banyaknya kalau rumah dia tu. Ya. Dia cerita banyak. Jadi dah diharamkan sebenarnya sahabat-sahabat balik ke rumah, depa ambil duit, kan? Depa bongok kan untuk pecah tempayan-tempayan tu,
Habis dipecahkan sehingga akan mengalirlah arak-arak di sekitar rumah mereka. Banyaknya arak. Itulah asal dia arak ini. Jadi kata Ja'far, aku tak pernah mabuk. Jadi dia tak pernah ngerak lah. Sama ada sebelum Islam ataupun lepas Islam. Okey, selesai. 3 perkara dia tak pernah buat. 3 perkara ni tak pernah buat. Dia tak pernah berdusta, dia tak pernah berzina, dan dia tak pernah mabuk. Kata Ja'far bin Talib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka haramun fil Islam. Maka itulah Islam memang haram. Kan? Dalam Islam 3 perkara itu memang haram pun. Kan, berzina, berdusta, kan, mabuk ni memang haram. Wa bi ayyi ma'na imtana'ta minha fi hadil kufri. Kalau begitu Nabi tanya pada Ja'far, Islam memang haram, pasal apakah ketika kamu tak Islam, kamu tak buat benda tersebut, pasal apa? Nabi tanya Ja'far. Kan? Ketika Islam memang diharamkan, kan? Islam haramkan berdusta, Islam haramkan berzina, Islam haramkan bermabuk. Tapi mengapakah masa zaman jahiliyah kamu tak buat benda tersebut, pasal apa? Fa'ajaba, maka menjawablah oleh Ja'far. Ja'far kata, qad tafarraqtu fil kalam. Kan? Sebab apa Ja'far ni dia tak buat masa jahiliyah, masa dia tak Islam lagi, dia tak buat benda ni. Apa katanya? Aku berfikir, kata Ja'far, aku berfikir pada percakapan aku. Aku bersembah ni kan, cakap ni, annaman kadhiba fi kalamihi kana minhuma bainal falahi. Bahwasanya tak lari daripada 2 orang. Ini paling kurang lah. Bila bercakap dusta ni, adakah cakap seorang? Kan? Cakap seorang tak pernah kan? Bila cakap dusta, cakap bohong, mesti ada orang lah. Paling kurang seorang. Dia tak pernah cakap seorang. Cakap bohong seorang-seorang, itu orang gila lah. Orang gila. Kan? Cakap bohong dia mesti ada orang. Kan? Paling kurang seorang. Kan? Kalau banyak, rakyat jelata. Nampak tak tu? Dia tukang jawatan besar-besar jatuhnya, cakap bohong, semua rakyat jelata dekat mereka. Kenapa tak? Jadi dia kata Ja'far ni kata, ya aku ni, dia fikir aku ni, kalau lah aku ni cakap bohong, aku cakap bohong bukan daripada diri aku saja, bahkan akan dengar oleh orang paling kurang seorang. Mesti penuh. Bainal khalaiq, kemudian pula di antara yang ramai, banyak makhluk duk dengar aku cakap bohong. Wa yakunu lahul khajalah, maka tentulah mai pada diri aku sifat malu. Bagaimanakah aku ni, tentulah bila aku cakap bohong, tiba-tiba satu ketika orang hak dengar-dengar ni, oi, dia tu cakap bohong tu, tak malu ke aku? Dulu dia malu. Dia cakap bohong pada orang, tiba-tiba satu ketika orang tahu kata cakap bohong, dia rasa malu sangat. Kita lah ni tak malu. Tu cakap bohong pada lagi tu, kan? Kita tak malu. Orang dia kata hang ni bohong, hang cakap bohong, dia tak rasa malu. Dulu dia mau cakap, orang bagi tahu kata hang bohong lah, ui, malunya malu besar. Jadi aku ni macam nak letak muka aku ni, kalau aku cakap bohong pada orang, tiba-tiba satu ketika orang tahu kata aku cakap bohong, aku nak tak muka di mana? Itu kata Ja'far bin Talib, kan? Famtana'tu al-kadhib, maka aku fikir, susah tak bohong lah, kan? Pecah lubang juga lepas tu, dia kata, kan? Rahsia akan pecah juga. Cakap bohong seorang tak apa lah, lama kemarin orang tahu juga. Maka aku penesan, aku tak mau cakap bohong. Tu saya fikir kita, kan? Jangan kita cakap bohong, kan? Walaupun kita pandai putar beli, satu ketika nanti orang tahu kita. Dan kita, orang tahu kita kata orang bohong, bila lagi orang percaya kita? Tak percaya lah. Tak percaya lah. Sebab itulah aku tak akan cakap bohong. Tu yang pertama. Wa tafakkartu fi zina. Yang kedua, aku tak akan berzina. Walaupun belum masuk Islam pun aku tak akan berzina. Sebab apa? Inna man zana bimra'ati. Okey.
Kalaulah ada orang zina dengan isteri aku, macam mana? Aku rasa apa? Bukankah aku berzina tu dia tu isteri pak? Nampak tak tu? Kita berzina kan? Kita berzina dengan seorang contohnya. Dia tu anak siapa? Dia tu bini orang. Rasa perasaan macam mana laki orang? Kalau kita berzina tu perempuan dia anak pada seorang, macam mana rasa dia sebagai bapa? Kalau dia berzina dengan seorang, dia ada abang dia, ada adik-adik dia, perasaan ada abang dia, macam mana keadaan dia dengan kita? Aku fikir tu. Sebab apa? Sanggup pegang manusia. Itu jugalah kalaulah dia berzina dengan perempuan aku, isteri aku rasa apa? Rasa marah lah. Macam orang marah pada kita. Itu pun betul jugalah. Anna man zana bimraati aw bimdati aw bi ukhti fayakunu shani'an li. Artinya kalaulah aku berzina dengan anak orang, contohnya dia tu bini orang pula, macam orang berzina dengan bini aku sendiri, aku tak rasa apa kan? Bengang lah kan? Tentu kita marah kan? Maka itulah orang dan berzina dengan bini orang. Sebab orang perempuan ni kalau tak bini orang, dia anak orang. Kalau tak bukan anak orang, ialah dia tu saudara orang. Kan? Jadi tentulah orang akan benci. Maka aku haramkan dia, aku tak akan berzina. Fala ahtamiluhu badalik, maka aku takkan ragukan kejian itu. La yahtamilu ghairi fali ajlihi imtana'tu, maka itulah aku takkan buat, kerana orang pun akan benci macam aku benci orang buat pada aku. Maka aku tegakkan aku telah berzina. Itu kata Ja'far bin Abu Talib. Kan? Itu fikir. Itu yang kedua. Amma imtina'u anil muskar, adapun aku tak mabuk. Sama ada sebelum Islam, apatah lagi lepas Islam, aku tak akan mabuk. Pasal apa? Fara'aitu kullal khalaiq, kerana aku melihat semua makhluk, semua manusia, yuriduna an takuna uqulahum fi ziyadatin 'alal uqala. Nak mesti azan ke nak terus azan lah. Azan. Kita sambung sekejap. Kan kita berhenti sini pun lagi 3 baris lagi nak habis kan? Jadi kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم رب هذه الشهوة التامة والرزقات آت سيدنا محمد الوسيلة والفضل والشرف والجدل على الرفيع وبعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم. Tersambunglah sekali lagi. Amantina'u al-muskil. Adapun aku tahankan diri daripada mabuk. Artinya perkara yang ketiganya, aku tak akan mabuk sama ada sebelum Islam apatah lagi lepas Islam. Kata Ja'far bin Talib, pasal apa? Fara'aitu kullal khalaiq. Kerana aku lihat khalayak ramai, kan, orang yuridu an takuna uquluhum fi ziyadatin al-uqala. Kerana aku lihat manusia ini akal mereka, maka akal mereka lah akan memandukan mereka pada semua. Itu katanya orang ada akal ini, maka itulah sebagai nilaian untuk mereka. Orang ada akal kan, dia tak mabuk, jadi dia akan cerdik kan? Artinya hebatlah orang dia. Jadi orang cerdik-cerdik ni bila dia mengaji, jadi panduan dia tu bagus. Berbanding kalau kita tempat-tempat orang tak mengerti ni payah sikit kan. Lepas tu mana-mana tempat contohnya nak tengok tempat tu orang hebat tak hebat kan? Kita tengok masyarakat dia kan? Masyarakat dia tu contoh kan? Masyarakat macam kita di bandar-bandar lah, di bandar kan, bukan dia kata nak pelekeh ke orang kampung lah kan? Sebab tu bila kita pergi di kampung-kampung, bayar jemaah dia kurang kan? Ngaji pun kurang. Berbanding kita di bandar ni alhamdulillah ramai kan? Jemaah pun kita jaga. Sebab tu orang panggil pasal mujum dekat masyarakat bandar. Sebab dia maklumat dia hebat, maklumat dia sentiasa. Adapun dia kampung-kampung dia kurang maklumat. Jadi ceritanya itulah berakal tadi ni. Jadinya orang akal ni hebatnya, dia berfikir. Faman syariba, bila dia minum, tengoklah, dia minum mabuk. Wasakara, kemudian mabuk. Dia minum sahaja mabuk. Yazulu aqluhu, hilang akalnya. Hak cerdik tadi ni kan? Hak cerdik tadi ni tiba-tiba bila dia minum sahaja hilang akal. Bila hilang akal, yastaghilu bil hadyan, dia akan buat benda-benda yang hina, sia-sia. Sebab dia hilang akal. Yang tadi tak apa, akal cerdik okey ya, sebab dia tak minum kan ya. Tapi bila dah hilang akal, cuba tengok ya, tidak ada sebab malu pada dia. Kadang-kadang baju dia buang sebab mabuk kan? Jalan belakang orang apa semua sebab dia mabuk, hilang kan? Artinya sifat dia tu, sifat yang hebat tadi habis. Wa yathakuna alaihi, dan orang akan ketawa dia pula kan? Bila dia mabuk, bila mabuk ni al-mahdum lah, orang akan ketawa kekuatan dia ya? Dia tidak ada waras lagi dah. Kata apa kan? Apatah lagi sekarang ni benar-benar yang ni hak kita minum dadah apa hisap dadah apa semua ni itu tapi teruk lagi lah. Fali ajli zalika imtana'tu anisyar,
Maka sebab itulah aku tegahkan diri aku daripada mabuk. Aku takkan minum. Sebab apa? Orang akan gelakkan aku. Okay? Cerik-cerik macam ni, tiba-tiba minum arak, hilang akal, buat benda yang tak senonoh. Dan orang gelak lah. Muru'ah kita jatuh. Dan jatuh muru'ah kita. Maka sebab itulah aku tegahkan diri aku daripada tak minum arak. Okey. 3 perkara. Faja'a Jibril alaihi salam. Maka datang Jibril alaihi salam. Faqala sadaqa Ja'far, benarlah Ja'far. Jadinya malaikat tu perkemahkan lagi, benarlah Ja'far. Artinya sebelum Islam, apatah ketika Islam dia tak buat 3 perkara tersebut, maka benarlah Ja'far. Ja'alallahu lahu janahain, Allah nak jadikan baginya 2 sayap, bimtina'i an hadil asya'i thalatha, kerana dia sebab dia tak buat 3 perkara ini. Ya, 3 perkara tadi ini dia tak buat, maka Allah jadikan 2 sayap itu sebagai satu karamah untuknya, kebetulan satu karamah pada Ja'far bin Muttalib ini. Fal taqribu zahir, maka hampirlah kepada memahaminya hadis tersebut bahwasanya 3 perkara tadi kita jaga. Kan? Jaga muru'ah dari kita. Kan? Jaga muru'ah dari kita. Jadi hadis yang kita baca tadi 4 perkara tadi, jaga elok-elok. Kan? Yang pertamanya jangan kita cakap bohong. Yang kedua syukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Yang ketiga rasa malu. Kan? Rasa malu kena ada dari kita. Dan yang keempatnya berbaik artinya panggil kita baik. Husnul khuluq, panggil kita baik semua. InsyaAllah maka Allah akan jadikan kita seorang mukmin yang baik. Kan? Jadi habis katanya, InsyaAllah akan datang kita masuk hadis yang ke-35. 35 ini hadis berkenaan dengan sewaktu kita berada di atas hamparan. Hamparan maksudnya kita tidur kan? Kita dah tidur, apa tak satu yang kita kena baca. Kan? Sebab hamparan kita ni kita tinggal lama-lama, kita pergi cuti 2-3 hari, kan? Kita balik di rumah, terus kita tidur. Gitu kan? Jadi dia tak elok pada kesihatan kita. Ya, tak elok. Sebab apa? Sebab kita tinggal dia 3 hari ataupun lebih dah di kampung. Ya, tiba-tiba kita tak kibat apa semua, tidur. Sebab tu Nabi suruh kibat tu kan, kibat. Kan kibat lepas tidur, sambil kibat tu baca lah sikit. Pasal apa tu? Antaranya paling kita nampaknya ialah tempat tidur kita itu akan ditidur oleh makhluk halus. Kan? Makhluk halus dia tempat tidur. Memang dia tidur sekali, tapi tak nampak dah makhluk halus tu. Kan? Semut ada lah tu. Kan? Tapi makhluk halus kita tak nampak, tapi dia ada tidur. Dia tidur nyenyak tempat kita tidur. Tiba-tiba kita atas belakang dia. Dia marah tak? Marah lah. Walaupun kita tak rasa apa, saat lagi kita tidur macam-macam jadi ya. Sebab apa? Dia marah. Dia jentik telinga kita, dia tolak kepala kita. Sebab apa? Tidur atas belakang dia. Kan? Mulahan dia curi tempat kita tidur pun. Sebab kita tinggal itu. Maka sebab itulah tempat tidur kita jaga elok. Nah, walaupun kita tinggal 2-3 hari pun jangan. Kan? Kita nak masuk sini contohnya kan, kita pergi cuti ni contohnya. Sebab tu juga. Kan? Jangan kita masuk tu kita ada adab dia. Sebab apa? Bila tinggal sahaja, maka makhluk halus, kan, iblis apa semua dia akan tidur lah, jin kan masuk situ sekali. Kan? Kita pun betul-betul sangat tabah badan. Tidur lagi. Tidur atas badan dia. Tambah kita gemuk. Dia marah kita lah. Kan? InsyaAllah ni adab waktu kita tidur. InsyaAllah kita akan jumpa pada kita yang akan datang. Subhanallahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.